Bersama Ingin Satu. Bersama Ingin Satu. Bersama Ingin Satu. Hai kawan-kawan semua. Peminat setia Kids On tu, apa khabar? Dah sarapan belum? Ataupun nak tunggu segmen labu-labi dulu? Bas, cepatlah naik. Kami nak sarapan ni. Kejap-kejap tau. Diorang ni macam tahu-tahu je yang perut Bas tengah berbunyi sekarang ni. Bas nak makan biji rin dengan susu ke tak? Boleh juga. Tapi Jacqueline, apa kata kita sarapan ramai-ramai kat bawah ni? Nak tak? Baiklah, Bas. Kamu sediakan dulu tau. Nanti turun bawah. Ya. Kawan-kawan, sementara mereka menyediakan sarapan untuk bawa turun ke bawah ni, apa kata kita saksikan dulu haiwan apa yang dibawa oleh Abang Adi kali ni. Jom kita saksikan Pets at Kids On 2. Saksikan tau. Pets at Kids On 2. Hai adik-adik, bertemu kembali di dalam Pets at Kids On 2 bersama Abang Adi. Dan hari ni Abang Adi ada bawa seekor arnab. Cuba tengok arnab ni, comel tak? Arnab ni bukan yang sama seperti yang apa Abang Adi bawa pada hari itu. Ini adalah Holland Loop Ear adik-adik. Arnab Holland Loop Ear ni merupakan sejenis arnab yang kalau dia dah besar nanti telinga dia akan jatuh ke bawah tau. Tengok telinga dia panjang kan? Nanti dia jatuh macam ni kalau dia dah besar nanti. Tapi bukan sebelah, dua-dua belah. Penjagaannya agak sama seperti arnab-arnab yang lain. Pastikan yang dia mempunyai air yang bersih, makanan yang cukup. Dia boleh makan sayur semua. Tapi elakkan daripada beri makan kobis. Seperti mana yang Abang Adi kata, boleh kembungkan perut dia. Sebab kobis ni mempunyai asidik ya. Dan kalau boleh Holland Loop Ear ni disimpan dalam rumah lah. Jaga elok-elok. Sebab bulu dia tak lama lagi dia akan tebal. Dan juga kena sikat bulu dia supaya bulu dia tidak bersimpul dan jadi ketulan bulu. Boleh mendatangkan penyakit. Dan Abang Adi ingin ulang sekali lagi kepada sesiapa yang dah ada arnab kat rumah tu, jangan bawa tidur. Boleh mengundangkan kita lah, kita ada masalah pernafasan kan, boleh dapat asma, lelah. Arnab boleh hidup, nanti adik pula yang tak tahan lama kan. Ingat pesan Abang Adi sebelum ni dan juga sekarang. Oleh itu adik-adik, sebelum Abang Adi mengundurkan diri, kepada sesiapa yang kerja sekolah tak siap tu, selesaikan cepat sebab besok dah sekolah. Yang kawan-kawan kita yang dekat Kelantan, Kedah dan Terengganu tu dah mula sekolah pada hari ini kan. Belajar sungguh-sungguh supaya boleh mencapai cita-cita yang adik impikan selama ni. Oleh itu, sayangilah haiwan peliharaan adik-adik seperti mana adik menyayangi diri adik sendiri. Kita jumpa lagi di minggu hadapan di Pets at Kids On 2. Bye! Dah sedia ke semuanya, Asrik? Dah sedia, Bas. Baguslah. Bas pun dah tak tahan dah ni. Martin, sampai pun. Martin. Hai, Bas. Hai, kawan-kawan. Hai. Kamu pergi mana, Martin? Kenapa lambat? Tadi saya pergi jogging sekejap tadi nak jaga badan. Bagus juga kalau macam tu. Jaga badan? Kenapa awak nak jaga badan? Kan badan awak dah cantik dan ramping. Bukan cantik dan ramping lah. Kurus dan kering kot. Kan, Bas? Tak adalah sampai macam tu. Tapi tak apa. Kalau nak tambahkan berat badan tu, jom sama-sama kita sarapan. Jom. Jom. Pandai lapar ni. Kawan-kawan, sementara kami nak sarapan sama-sama ni, kawan-kawan tu jangan tengok aja tau. Tengok kartun. Jom kita saksikan kartun Gintama. Sambil sarapan pun boleh.